Hai semua, apa khabar dan selamat datang. Okey, hari ni kan kita nak borak pasal satu benda yang sebenarnya sangat-sangat dekat dengan kita semua, iaitu perisai undang-undang yang melindungi setiap orang muda kat Malaysia ni. Cuba fikir, dari hari pertama kita lahir sampailah sekarang, sebenarnya ada satu sistem yang sentiasa jaga kita. Pernah tak terfikir soalan ni? Rasanya tak ramai antara kita yang perasan pun kan? Tapi hakikatnya, memang ada satu rangka kerja undang-undang yang senyap-senyap bekerja di belakang tabir, pastikan kita semua selamat dan masa depan kita terjamin. Jadi, jom kita bedah siasat topik ni sama-sama. Okey, inilah perjalanan kita untuk sesi kali ni. Mula-mula kita tengok asas dia, hak anda, perisai anda. Lepas tu, kita ikut life cycle kita. Dari hak masa lahir ke alam sekolah. Lepas tu, bila dah besar sikit dalam komuniti. Paling penting, kita akan tengok macam mana undang-undang ni berfungsi dalam kehidupan sebenar. Dan macam biasa, dekat hujung nanti, ada sikit food for thought untuk anda semua. Baiklah, kita mulakan dengan bab pertama. Dari mana datangnya perisai ni sebenarnya? Menariknya, ia bukan setakat Undang-Undang Ciptaan Malaysia saja tahu. Sebaliknya, ia dibina atas satu janji besar yang dipersetujui di peringkat global. Bayangkan perlindungan ni macam ada dua lapisan. Lapisan pertama yang luar adalah janji di peringkat global. Kita ada Convention Hak Kanak-Kanak atau CRC dan juga Convention Hak Orang Kurang Upaya CRPD. Ini macam standard antarabangsa lah. Lepas tu, lapisan kedua yang lebih dekat dengan kita adalah bagaimana Malaysia ambil janji global ni dan jadikan ia undang-undang kita sendiri. Contohnya, Akta Kanak-Kanak 2001 dan Akta Orang Kurang Upaya 2008. So, dari global, kita bawa ke lokal. Jom kita rewind balik ke permulaan, detik pertama kehidupan kita. Sebaik sahaja seorang bayi dilahirkan, apa sebenarnya hak paling asas yang terus melekat pada dia? Dan inilah jawapannya. 3 perkara paling asas tapi paling kritikal. Hak untuk dapat nama, hak untuk didaftarkan dan hak untuk dapat kewarganegaraan. Bunyi macam simple kan? Tapi cuba bayangkan, tanpa 3 benda ni, dari segi undang-undang, kita seolah-olah halimunan, tak wujud. Inilah master key yang akan buka pintu kepada semua hak-hak lain dalam hidup kita. Okey, slide ni best. Ia tunjukkan prinsip-prinsip utama perlindungan ni. Anggap je macam komponen-komponen yang membina perisai tadi tu. Pertama, kepentingan terbaik kanak-kanak. Ini macam jantung perisai tu. Apa-apa keputusan pun kena utamakan budak tu dulu. Lepas tu, perlindungan dari diskriminasi. Ini pastikan perisai ni lindungi semua orang, tak kira siapa pun. Kemudian, hak untuk hidup dan berkembang. Ini yang bagi kekuatan pada perisai tu. Dan akhir sekali, perlindungan dari keganasan dan pengabaian. Ini lapisan paling luar yang tahan segal bahaya. Nampak kan macam mana ia berfungsi? Baiklah, dari fasa kelahiran, kita bergerak ke depan sikit ke alam persekolahan. Kita semua tahu pendidikan ni memang kunci untuk masa depan. Dan sebab itulah undang-undang wujud untuk pastikan pintu ke alam pendidikan ni terbuka luas untuk semua orang. Tiada siapa patut terkecuali. Dan dekat sinilah Akta Orang Kurang Upaya 2008 atau kita panggil Akta OKU mainkan peranan yang sangat-sangat penting. Akta ni selari dengan janji global dalam CRPD tadi dan ia tekankan satu benda, pendidikan inklusif. Apa maksudnya tu? Maksudnya mudah je. Tak ada seorang pun boleh dinafikan hak untuk belajar semata-mata sebab dia ada kekurangan upaya. Noktah. Konsep ni membawa kita kepada satu idea yang pada saya sangat bijak. Reka bentuk sejagat atau universal design. Pernah tak perasan kenapa bangunan baru sekarang ni mesti ada ramp atau tanjakan sebelah tangga? Atau kenapa pintu tandas awam makin besar? Itu bukan saja-saja tau. Itulah contoh reka bentuk sejagat. Ideanya simple. Jangan tunggu dah ada masalah baru nak ubah suai. Tapi dari awal lagi, reka bentuk sesuatu tu supaya semua orang boleh guna, tak kira apa pun keupayaan dia. Slide ini pula tunjukkan satu mindset shift yang besar. Satu anjakan paradigma orang kata. Dulu, pendekatan kita lebih kepada model amal. Kita tolong atas dasar simpati, belas kasihan. Tapi sekarang, undang-undang macam Akta OKU dan CRPD bawa kita ke pendekatan berasaskan hak. Ia bukan lagi pasal kasihan, tapi pasal kesamarataan dan maruah. Isunya bukan lagi pada individu tu, tapi pada halangan yang wujud dalam masyarakat. Jadi, instead of kita fikir apa masalah orang ni, kita fikir apa masalah dengan persekitaran ni yang menghalang dia. Nampak tak perbezaan tu? Besar sangat. Okey, bila kita meningkat remaja dan dewasa, dunia kita pun makin luas. Kan, kita dah tak duduk kat rumah dan sekolah je. Jadi, perisai undang-undang kita pun kena expand juga. Ia mula merangkumi hak-hak macam privasi,
hak untuk bersuara, dan yang paling asas, hak untuk rasa selamat dalam komuniti kita sendiri. Dan kena ingat, membesar ni bukan pasal belajar dan buat kerja sekolah je. Undang-undang pun faham benda ni. Sebab tu, ia iktiraf yang bermain, berehat, join aktiviti seni dan budaya, semua tu adalah satu hak, bukan keistimewaan, tapi hak. Sebab ini semua adalah sebahagian dari proses pembesaran yang sihat dan seimbang. Dan ya, ia dilindungi di bawah undang-undang. Di sinilah Akta Kanak-Kanak 2001 jadi sangat kritikal sebagai perisai kita dalam komuniti. Cuba tengok perkataan penting dalam petikan ni, risiko. Ini kuncinya. Undang-undang ni bukan jenis tunggu dan lihat, ia proaktif. Maksudnya, pihak berkuasa tak perlu tunggu sampai benda buruk betul-betul jadi. Kalau ada risiko yang besar pun, mereka dah boleh masuk campur tangan. Fokusnya adalah pada pencegahan, bukan sekadar rawatan. Okey, kita dah borak banyak pasal teori. Sekarang jom kita groundkan semua ni. Kita tengok macam mana undang-undang ni betul-betul berfungsi dalam dunia sebenar, dalam kehidupan harian kita sebagai seorang pelajar di Malaysia. Saya ada 2 senario untuk kita bincangkan. Nampak tak aliran dia? Dari pemerhatian seorang guru, terus kepada tindakan berasaskan undang-undang. Apa yang senario ni tunjukkan ialah betapa seriusnya Akta Kanak-Kanak. Bagi cikgu tu atau mana-mana orang dewasa macam doktor atau jiran, membuat laporan tu bukan lagi pilihan. Ia satu kewajipan undang-undang. Inilah yang mewujudkan satu jaring keselamatan atau safety net dalam komuniti kita, di mana semua orang dewasa ada tanggungjawab untuk jadi mata dan telinga bagi melindungi kanak-kanak. Senario kedua ni pula tunjukkan kuasa Akta OKU dalam tindakan. Perasan tak? Isunya bukan lagi pasal universiti tu baik hati atau simpati dengan pelajar tu. Tak. Ini soal hak yang termaktub dalam undang-undang. Akta ni bagi power pada pelajar tu untuk tuntut akses yang saksama dan ia letakkan kewajipan pada universiti untuk sediakan penyesuaian yang munasabah. Ia betul-betul ubah perbualan dari boleh tak tolong saya kepada ini hak saya di bawah undang-undang. Jadi, dari 2 contoh tadi, jelaslah kan, undang-undang ni semua bukan setakat teks dalam buku akta. Ia adalah satu rangka kerja yang hidup, yang aktif. Ia beri kita hak, tapi pada masa yang sama, ia juga letakkan tanggungjawab pada kita sebagai anggota masyarakat. Okey, sekarang, giliran anda pula untuk fikirkan beberapa perkara. Soalan pertama, dalam konteks Malaysia, berdasarkan Akta Kanak-Kanak, kenapa seorang guru atau jiran wajib lapor kalau syak ada penderaan walaupun ibu bapa kata ini hal keluarga, jangan campur. Soalan ni sebenarnya pasal di mana kita nak letak sempadan antara privasi keluarga dengan tanggungjawab masyarakat. Kenapa undang-undang kita letakkan keselamatan kanak-kanak sebagai keutamaan yang mengatasi segalanya? Dan soalan kedua, kita tengok konteks global pula. Melalui konvensyen macam CRPD, kenapa dunia dah beralih? Dari sekadar bagi simpati kepada orang kurang upaya, kepada menyediakan kemudahan yang adil macam RAM dan sebagainya. Apa beza fundamental antara beri simpati dengan iktiraf hak? Dan kenapa anjakan dari mentaliti kasihan kepada kesamarataan ni sangat-sangat penting kalau kita nak bina masyarakat yang betul-betul adil untuk semua orang? Jadi, sebagai penutup, ingatlah, memahami semua hak ni bukan sekadar untuk exam atau pengetahuan am. Ia sebenarnya adalah satu alat. Alat untuk anda berdaya. Alat untuk memperkasakan diri anda dan juga orang di sekeliling anda. Sebab, bila anda tahu hak anda, ia adalah langkah pertama. Bukan setakat untuk lindungi diri, tapi untuk berani menuntut dan membina masa depan yang anda mahukan.